membawa Kristus kepada bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa kepada gereja Tuhan. Apa kita perlu dengar? 25 Oktober 2025. Keluaran bab 4 ayat 10. Namun begitu, kata Musa kepada Tuhan, "Ya Tuhan, hamba-Mu ini bukan seorang yang pandai berbicara, baik dahulu mahupun sekarang, saat Engkau berfirman kepada hamba-Mu ini, kerana hamba-Mu ini berat mulut dan berat lidah." Setiap penceramah Lutheran awal akan memberitahu kamu bahawa mereka sentiasa menerima maklum balas daripada para pendengar. Dalam hal ini, seorang wanita Kristian meringkaskan tanggungjawab saya dalam satu ayat, "Berbicaralah kepada keperluan rohani kami." Saya fikirkan kebenarannya. Sememangnya ini menjadi keperluan setiap penceramah Kristian yang setia kepada panggilannya. Khutbah yang tidak menyentuh keperluan rohani kepada mereka yang di gereja atau melalui radio adalah seperti gong tembaga yang berbunyi bisan atau genta yang berdentang. Khutbah yang berpusat pada peristiwa semasa dan tajuk utama berita seringkali tidak ada banyak kaitan dengan pemberitaan Injil. Khutbah yang lebih mementingkan perkara-perkara keagamaan yang remeh berbanding dengan rasa takut, rasa bersalah dan keraguan yang membebani jiwa kita merupakan pelanggaran terhadap perintah Kristus untuk sebarkan Injil kepada setiap insan. Sahabat saya yang menulis, "Berbicaralah kepada keperluan rohani kami," menambah lagi, "sentiasa membantu." Ini ialah kehendak saya juga. Sebagai seorang pendeta dan guru Kristian, saya tahu keperluan rohani masyarakat moden. Saya telah menasihat orang yang bergelut dengan dosa seperti mencuri, membohong dan menipu. Saya juga telah berbicara panjang dengan mereka yang binasa kehidupan kerana ketagihan arak, seks, dadah atau kerosakan akhlak. Dalam perbualan dengan mereka, saya telah melihat pertaubatan aliran air mata dan mendengar pengakuan yang tulus dari hati mereka. Saya juga telah melihat sukacita pada mereka yang faham tentang pengampunan daripada Tuhan pada kali pertama melalui kehidupan, kematian dan kebangkitan anaknya, Yesus Kristus. Saya sedar bahawa walaupun saya mempunyai alasan-alasan seperti Musa, Tuhan masih boleh menggunakan saya dalam menyampaikan berita baiknya. Firman Tuhan sangat luas dan menyentuh segenap kehidupan manusia. Asasnya sangat mudah dalam memberitahu kita bahawa kita dicipta oleh Tuhan mengikut gambarannya. Kita dicipta dengan penuh keajaiban dan ketakjuban dan hidup kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Perintah Tuhan kepada manusia, manusia mesti sempurna. Alkitab memberitahu pemberontakan manusia iaitu manusia telah berdosa. Alkitab juga memberitahu kita tentang keadilan Tuhan bahawa ganjaran dosa ialah kematian iaitu kematian abadi. Akan tetapi, Alkitab memberitahu kita juga tentang pemulihan Tuhan iaitu kerana ganjaran dosa ialah kematian tetapi kurnia Allah ialah kehidupan kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Dalam anugerah kasih Tuhan kepada manusia, Tuhan bersedia mengampuni kita semua kerana Yesus dan hanyalah kerana Yesus. Penulis kitab Ibrani mengatakan, "Tetapi imam ini, setelah dia memperolehi satu korban untuk menebus dosa selama-lamanya, duduk di sebelah kanan Allah. Dari saat itu dia menanti hingga musuh-musuhnya dijadikan alas kakinya." Ini ialah berita dari Tuhan saya sampaikan kepada kamu hari ini. Kita berdoa, Bapa Syurgawi, semoga kami mendengar dan menyampaikan beritamu yang sepatutnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.